Okey, yang mana perlukan satu power bank yang betul-betul padu, ya, ni memang saya sangat recommend. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi dekat channel My Colour Journey. So, video kali ni saya nak buat satu lagi video simple unboxing dan juga simple review lah. Ni power bank daripada Ugreen. Ugreen yang version ni memang antara yang terbaik lah, yang pernah saya guna. Sebelum ni, first kali saya dah gunakan yang ni. Yang ni yang first version. Okey, yang awal-awal diorang keluarkan. So, yang ni dia Nexot Pro. Yang ni dia 130 watt. So beza je yang dia tak ada kabel, dia just ada lubang untuk charging saja port dia. So lepas tu dia keluarkan yang second version. So dia upgrade sikit, dia tambah dia punya retractable cable. So ini mudah lah kalau korang nak charge, dah tak payah bawa kabel lain sebab dia ada kabel Type-C dekat sini. So ini pun dia punya speed pun dia laju sikit lagi, 165 watt. Lepas tu dia ada lagi yang terbaru, yang ni. Okay, so ni adalah power bank daripada Ugreen. Yang ni dia model Nexot Pro. Dia punya kapasiti 25,000 mAh. Okay, dia tulis kat sini. Lepas tu dia punya maximum speed 200 watt. Dia upgrade lah. Kalau yang tadi 165 watt. Yang ni yang paling tinggi lah yang sebelum ni. Tapi kalau yang latest ni dia 200 watt. Okay, so memang lagi padu lah. Okay, yang bestnya sebab dia ada single port 100 watt untuk charge laptop yang support lah. Okay, lepas tu dia ada smart TFT display, real time status, dan juga dia ada safe charging. Dia ada automotive grade cell, ada macam cell yang gunakan dekat EV lah, so dia memang selamat. Okay, dan juga yang ni dia airline approved sebab kapasiti 25,000 mAh ni dia masih lagi sesuai untuk bawa naik flight. Okay, so yang ni dia compatible dengan banyak device lah. Nak charge korang punya laptop, MacBook, korang punya game konsol pun boleh, nak charge phone, even nak charge kamera, drone, semua boleh lah. So dia memang berguna. Yang bestnya sebab dia support fast charging. So kalau nak charge barang-barang camping, lampu camping pun masih lagi boleh. Okey, lagi satu yang menariknya, yang version yang ni dia bukan satu kabel, tapi dia ada dua kabel built-in. Satu yang retractable, satu lagi yang dia dekat tepi. Dia boleh buka kat tepi ni. Dia nampak macam lanyard, tapi dia punya kabel lah. So yang bestnya sebab dia punya kabel ni dipanjang boleh sehingga 65 cm ataupun lebih kurang dalam 2.1 kaki. So agak panjang juga. Lepas tu dia punya retraction ni dia dah test boleh capai lebih kurang dalam 25,000 kali. So memang sangat tahan lasak. Okay, so untuk lebih detail dia punya spek, dia punya speed, boleh refer dekat belakang sini. So dia memang ada banyak lah. Okay, sebab dia sebenarnya dia depends pada berapa banyak device kita charge. So dia maximum speed boleh capai sehingga 200 watt lah. Okay. Tapi kalau korang nak single kabel, dia boleh sampai 100 watt. So dia depends pada device yang korang nak charge juga. Okay, power bank ni memang dia tak ada sirim lah. Tapi dekat sini dia ada piawaian yang international. Contohnya dia ada CE, FCC dan juga UKCA. So basically nak guna memang selamat. Tapi dia kena guna dalam pemantauan lah. Lagi satu, yang ni dia ada gun teknologi. Dan juga dia memang dapat kawal dia punya temperature. So pasti dia punya dari segi safety memang tak risau. So sekarang saya nak unbox, nak tengok dalam dia macam mana. Okay, dia punya kotak dia memang sangat secure macam ni. Dia ada satu tape. So kita bukakan. Okay, so bukaan dia macam ni. Kotak dia pasti memang sangat premium lah. Okay, so dia ada kartun macam ni. Let's power up together. Okay, nice. So dia ada lagi satu seal dekat sini. Okay, punya packaging dia pasti memang kemas. So ni dia punya power bank. Okay, lepas tu macam biasalah dia punya user manual semua. Kabel untuk charge balik pun dia bagi. So tu saja. Sebelum ni dia bagi dia punya bag, tapi yang version baru ni dia tak bagi bag. Even bag dia pun saya tak pakai pun. Okay, so ni punya power bank dia. Okay, nice, sangat solid bila pegang. So dia ada bagi dia punya kertas ni. So bukaan dia. Okay. Alright, ni dia punya power bank. Okay, memang cantik. Okay, so dia punya design dia memang lebih kurang samalah dengan yang sebelum ni. Cuma warna dia beza sikit. Yang ni dia lebih cerah sikit, dia punya grey dia tu. Tapi bila pegang tu yang terasa lah dia punya solid dia. Okay, ni dia punya depan dia macam ni. Dia ada satu display screen yang besar kat sini. So dia punya body dia memang solid lah. Tapi dia punya material plastik lah, tapi dia high quality. Okay, lepas tu dekat bawah dia macam ni. Dia ada tulis kat sini Nexot Pro. Okay, ni Ugreen. Okay, nice. Lepas tu tepi ni dia punya kabel, tapi dia macam lanyard. Korang nak pegang macam ni pun boleh. Even nak guna untuk gantung pun boleh. Lepas tu dia ada button dekat sini lah. Sama je dia punya button dia. So dia tulis Nexot Pro.
So belakang ni dia punya detail lah, dia punya technical spec. Lepas tu dia ada macam padding macam ni. So macam getah sikit. So kalau kita letak charging, so nak selamat kita baringkan lah. Lepas tu dia non-slip. Okay. So dia agak grip juga. Okay, dia taklah mudah tergelincir. Dia tak licin. Okay, so dekat atas ni dia ada dua lagi port. Okay, dua port kat sini. Lepas tu ada satu kabel retractable kat sini. Okay, dia ada satu plastik ni. Boleh bukakan dulu. So ini dia cover sekali dengan dia punya screen ni. Okay. So lepas tu dia ada satu kabel lagi kat sini. Ini jenis retractable. So dia punya panjang lebih kurang dalam 60 cm. So pada dah cukup panjang dah, mudah kita nak charge kita punya device. Lepas tu yang sini pun kita boleh bukakan macam ni. So ini, tapi yang ni dia pendek sikit lah kalau compare dengan yang ni. Okay, tapi masih lagi function lah. So dia dah ada dua kabel untuk mudah kita charge kita punya device yang Type C. Tapi kalau korang nak charge yang device yang Lightning ke, boleh gunakan kabel lain. Dia cucuk dekat sini lah. Dia ada dua lagi port. Satu Type A, satu lagi yang Type C. Okay, so kabel ni kalau nak simpan balik, kita just tarikkan lagi sekali. Okay, dia akan tersimpan kemas macam ni. Okay, dia akan tergulung. Lepas boleh rapatkan. Dia ada dia punya magnet kat sini. So dia kemas lah. So kabel ni pun kita boleh simpan balik dekat sini. So bila dah simpan, dia nampak kemas. Okay, so atas ni dia tulis lah dia punya speed dia 200 watt. Dia punya kapasiti 25,000 mAh. Okay. So lepas tu dia punya port ni, kalau yang Type C dia support in dengan out. Tapi kalau yang Type A dia out sahaja. Okay, so maksudnya kalau korang nak recharge balik, boleh gunakan kabel yang dia bagi ni dekat sini. Tapi even nak gunakan dengan kabel yang dah ada ni pun masih lagi boleh. Okay, so kita just cucukkan saja pada adapter, dia akan recharge balik punya power bank ni. Okay, so overall power bank ni pada saya memang nice lah. Ini daripada Ugreen. Ugreen ni pada saya antara yang terbaik lah buat power bank. Selama ni saya dah gunakan banyak power bank daripada Ugreen, memang puas hati. Okay, tapi kalau korang perlukan satu power bank yang betul-betul padu, korang nak charge korang punya device banyak, yang ni boleh charge dalam 4 device serentak lebih kurang. Lepas tu boleh charge speed, memang lajulah dia maksimum sehingga 200 watt. Korang boleh dapatkan daripada Ugreen ni. So korang nak charge korang punya MacBook, korang punya laptop ataupun korang punya kamera, semua boleh charge gunakan ni. Nak buat net flight pun boleh, tak ada masalah. Cuma harga dia pada saya memang agak keras sikit lah. Tapi pada saya memang sangat berbaloi kalau korang perlukan satu power bank yang betul-betul charge laju. Even nak recharge balik pun boleh charge laju. Dia boleh sehingga dalam 100 watt. So nak penuhkan lebih kurang dalam sejam lebih je boleh dah penuh dah. Kalau korang pilih dengan power bank biasa, ambil masa yang lagi lama. Okay, dia punya kualiti memang terbaik lah. Cuma harga dia memang keras sikit, tapi masih lagi berbaloi. So kalau korang berminat, boleh dapatkan dekat link. Okay, terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa, tekan button like dan juga tinggalkan sikit komen supaya saya terus semangat buat video-video lain. Semoga jumpa lagi dekat video lain akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.